Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya telah minta masuk oleh Abu Musa kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada masa Sayyidina Umar ada dalam masyghul dengan awalnya. Maka memberi salam Abu Musa dengan katanya, Assalamualaikum, adakah aku masuk kepadamu? Kata Sayyidina Umar dalam hatinya, telah meminta masuk ia sekali minta, nanti ia minta sampai 3 kali. Satu hari, seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Musa, dia pergi ke rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam keadaan Umar Al-Khattab ni masyghul. Masyghul ni orang yang ada urusan sendirilah. Dalam rumah kita ni kadang-kadang kita duduk dalam rumah macam-macam. Kan? Duduk tengah makan nasi. Kan? Duduk tengah mengamah rumah. Duduk tengah simpan rumah. Kan? Duduk tengah lipat kain. Macam-macam lah. Duduk tengah macam-macam lah rumah kita. Nah, jadi bila orang mai ni nak masuk rumah kita, kita tak ada nak ready. Kan? Duduk tengah tidur pun ada. Takkan makik-makik terus nak celapak depan pintu. Kan? Jadi kita pun tengok. Umar dalam hati dia kata apa? Nak tengok dia nak bagi salam berapa kali. Bagi salam kali pertama. Kan? Bagi salam kali, Assalamualaikum. Kali pertama kita bagi. Kita tunggu saat. Lepas tu Assalamualaikum kali kedua. Bagi. Kali ketiga. Kalau tak jawab, balik. Jangan duk keliling rumah dia pula. Pintu depan dia tak dengar. Pergi dapur. Pintu dapur tak nampak. Tengok pula pintu. Bilik. Dia pakai tikap nakor. Pergi buka nakor tu pula. Janganlah. Kawan duk sedang beristirahat. Kan? Dia tak jawab tu maksudnya adalah masyghul. Masyghul ni, dalam kaedah Arab panggil al-masyghul la yushghal. Orang yang sedang masyghul, orang yang sibuk dengan urusan dia, kita jangan duk pergi kalut kacau dia. Sama ada dia kalut seorang ataupun kalut 2 orang. Dia pun sedang kalut. Masyghul ni makna sibuk lah, sibuk. Dengan urusan masing-masing. Kawan duk tengah tu dia punya gulai ketam. Kita duk pergi ketuk pintu. Dia kata ketam pun ni ada 2 ekor. Kalau dia masuk lagi, habis kat kau. Biar dia makan tu. Jadi kita kena tunggu. Itu kaedah dia dalam agama. Kan? Jangan duk bagi salam, sambil bagi salam buka pintu masuk terus. Lagi teruk lah tu. Kan? Kami bagi salam dah. Dah hang tak jawab, kami masuk lah. Dalam keadaan tertentu, bolehlah. Kan? Dalam keadaan tertentu. Contoh berlakunya kebakaran dalam rumah dia. Berlakunya sesuatu yang boleh membinasakan tuan rumah. Sama bagi salam, buka pintu terus tak apalah. Ni rumah duk terbakar. Kita duk bagi salam, tak jawab. Tak apa, aku balik Dia ada dalam keadaan tertentu. Islam ni tengok. Dalam keadaan yang tertentu, dia ada dia punya klosa dia. Dia ada kelompongan yang kita sebut. Dalam masa tu kita boleh. Kan? Ada tempat yang boleh. Tapi dalam keadaan biasa, bagilah salam sebanyak 3 kali. Itu yang disebutkan.